Berapakah jumlah simpanan emas yang setiap orang perlu ada? Jumlah simpanan emas yang patut tuan-puan miliki bergantung kepada perkara-perkara seperti matlamat keuangan, pendapatan dan tahap risiko yang tuan-puan sanggup ambil. Secara umumnya, pakar mengecorkan supaya 10% daripada jumlah aset disimpan dalam bentuk emas. Kerana emas boleh melindungi kekayaan daripada inflasi dan juga ketidakstabilan ekonomi. Tetapi menurut Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, guru saya dan juga mentor emas, mencadangkan agar setiap individu menyimpan lebih banyak emas, iaitu sekitar 30% daripada jumlah simpanan mereka. Berdasarkan pengalaman beliau sendiri, emas adalah pelaburan yang stabil dan bernilai dalam jangka masa panjang, terutamanya ketika ekonomi tidak menentu. Emas juga berfungsi sebagai penyimpan nilai, jadi ianya membantu mengurangkan risiko kehilangan nilai kekayaan dalam tempoh jangka masa panjang. Tuan Muhammad Zulkifli juga mengingatkan supaya kita simpan dan menabung emas secara perlahan-lahan dan mengikut kemampuan keuangan masing-masing. Jadi, walaupun boleh bermula dengan simpanan yang kecil, ia boleh bertambah dari masa ke semasa jika kita konsisten. Secara ringkas, jika tuan-puan nak menabung emas sebagai salah satu daripada bentuk simpanan ataupun perlindungan keuangan, tuan-puan boleh mulakan dengan simpanan antara 10% hingga 30% daripada jumlah simpanan tuan-puan mengikut bajet dan matlamat keuangan masing-masing. Bagi tuan-puan yang nak alihkan sebahagian tabungan dari ASB atau tabung haji, boleh rujuk Pimpo secara mudah daftar akaun atau isi beg biru untuk saya bimbing sebaiknya.